Okay, pertama sebab kita rasa rumah Abang Jamil ni dia boleh accommodate kita punya keperluan dan kita pun memang nak buat intimate wedding. So bila kita datang, so kita tengok sesuai lah dengan kita punya konsep yang kita nak santai. kan. So far first lega, dan kedua rasa macam everything tu tersusun start daripada first sampailah ke habis. So kesimpulan dia lega. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kita pun tak ada rasa stres sangat kan. Apa yang diorang plan kita follow the flow. Semua kisah terlukis indah bersama dalam kenangan. Tapi semua yang ku harapkan takkan seperti dulu. Semuanya okey, kita puas hati. Okey je semua sebab daripada first ambil dia punya sales dah assist, lepas tu take over dengan Dina pula, lepas tu Kut pula take over FM kan, everything memang okey je sebab tak ada apa pun yang kita orang boleh kata tak okey. Daripada A to Z okey. Aku kan mencoba, coba terima semua. Entah sampai kapan sanggupku untuk bertahan. Tema okey, kita pilih tema ni. So apa yang ada dalam gambar physically sama. Decoration benda tu yang buat kita orang pilih Abang Jamil 2 sebab ada tema klasik dan malam pula, so sangat sesuai nampak macam estetik Kita orang sikit. nak lampu tu sebenarnya kena betul. dengan baju kita orang. Nak lagi-lagi kalau dia orang nak buat malam. Memang sini je. First memang kita orang cari yang pattern-pattern klasik, Lepas tu harga. berbaloi. Harga tak kena dengan apa yang dia bagi. Servis best, makanan sedap tapi Betul. harga murah. Tu je. 4.5. 4.5 lah. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Bye. Bye. Okay.